Okay, kalau kata you nak buat Revit MEP, sepatutnya you kena klik mechanical template. Okay, you kena buka mechanical template dia. Dekat hujung ni lah, kalau you nak terus pilih kat sini. Okay, boleh pilih terus mechanical template kalau you nak buat Revit MEP system ya. Okay, kalau you tak ada mechanical template ni, you pun boleh klik new. Boleh klik new dan dekat new ni you pilih mechanical template. Okay. Okay, so nampak kat sini memang I klik mechanical template. Okay. Yang mana kita boleh klik mechanical template ni untuk kita terus buka mechanical MEP system file of Revit. Kalau kita tak ada yang mechanical template link dekat situ, kita akan klik button new lah. Okay, kita akan klik button new. Dekat button new tu pun boleh pilih mechanical template. Klik button new, kita boleh pilih mechanical template kat sini, nampak? Kalau kat sini pun tak ada, you boleh browse. Kalau you nak pilih mechanical template sini tak ada kan? Dia tak ada dalam senarai. Okay, you pun boleh klik browse. Okay, dan browse kepada file template yang you nak lah. Yang kami pun sebenarnya ada juga beri kepada student download link untuk file-file template. You boleh download saja file-file template tu from our email download link. And you can browse onto the file which you have downloaded. Okay, notice that I'm really opening mechanical template over here. Okay. Nampak memang I guna mechanical template. I buka. Okay, so dia memang ada keluar macam ni. Dia memang ada keluar macam ni. Okay, dia keluar macam ni. Ini file yang kosong lah Ini file yang kosong. Tapi I ada buka juga file I yang dulu untuk dijadikan rujukan lah. Okay, I buka juga file I yang ini, okay, untuk dijadikan rujukan. Jadi I boleh tahu komponen apa yang I masukkan ke dalam sistem tu. Okay, yang ini yang I dah buat lah. Okay, yang ini yang I dah buat. Okay. Okay, so ini file yang ini yang file I dah buat, ini file yang baru. Okay, ini file yang baru. Okay, so dalam file yang baru ni, okay, kita pun kena pastikan jugalah yang manage project units kita semua. Ini object snap. Object snap kita semua pastikan semua activated. Okay. Ni button object snap. Okay, button object snap ni I pastikan semua object snap I aktif. Okay, dekat project units ni I klik. Okay, I klik button project units ni. I make sure I choose Okay. Area I pilih square meter. Okay, cubic meter. Okay, macam tadilah. Slope pun I pilih decimal degree juga. Okay, macam tadi juga Okay. So kat sini nanti, okay, I akan link tau. I akan klik button insert link Revit. Okay, insert link Revit. Okay, I klik button insert dan I klik button link Revit. Okay, untuk I link bangunan rumah yang I ada buat tadi. Okay, bukan kata kita terus buat dekat file tu, tidak. Okay, kita kena link dulu. Okay, kita klik dekat yang button link Revit ni, barulah kita pilih yang file yang kita buat tadi tu. Rumah 24 November tu Yang ni. So dia masuk ke dalam sistem mechanical template I. Okay, kalau you nak buat Revit MEP, you mesti berada di dalam Revit mechanical template. Okay, dan you kena link Revit tu. Okay, dengan file bangunan tadi tu.
Okay, which is, if you look here, right, this is actually a water closet lah. Okay, water closet. Okay, flush tank, which I'm going to insert it, okay, on the plumbing system. Okay, on the plumbing system, okay, for my, this one, okay. So, I click dekat plumbing level 1 ni. Yang ni. Plumbing level 1 Nampak I double click kat plumbing level 1. Okay. Okay, so kat sini I dah klik dekat plumbing level 1 ni. Okay, double click kat sini. Barulah I akan masukkan dia punya komponen tu dengan I klik dekat bahagian sistem. I klik sistem dan I klik plumbing fixture I klik sistem dan I klik plumbing fixture. Sistem, I klik plumbing fixture. Okay, bila I klik plumbing fixture ni, okay, dia akan keluar no plumbing fixture loaded. Would you like to load now? Yes, I click yes. Okay, and I got to go to my Revit library dekat C Program Data Autodesk RVT library. Okay, I can choose US Imperial or US Metric, whichever you want. Okay, I choosing US Imperial. And then I go to plumbing. Okay, I go to plumbing. And then I go to MEP. Okay, I go to MEP. And then I go to fixture. Okay, fixture. Okay, and then I go to water closet. Okay, water closet. So tadi originally is from C Program Data Autodesk RVT. Okay, library. And then I go to US Imperial. Okay, and then I go to plumbing. Okay, folder plumbing. Okay, and then I go to MEP. And then I go to fixture. And then I choose water closet. Okay, and then I choose water closet flush tank. Okay, I choose water closet flush tank and then I click OK. So it's loaded. You can put it directly here. Okay, let's say I letak kat sini berdekatan dengan dinding yang ini. Okay, satu. Mungkin ada lagi satu lah kat sini. Okay, mungkin dekat sini pun ada juga. Okay, lagi dua lah buat kat sini. Klik. Escape. Okay, boleh select yang ini. Boleh rotate pilih satu paksi dan rotate. Okay, boleh movekan dia kat sini. Okay, kalau nak buat lagi satu ni boleh pergi balik kat plumbing fixture tu, pilih yang ini. Okay, katakan I pilih yang ini juga. Tapi escape lah. Lepas tu I rotate lah. I select ni. Lepas tu I klik rotate. I pilih satu paksi, I rotate. Macam tu. Okay, so yang ini you nak bagi dia rapat lah. Boleh rapat ke dinding Okay, you boleh tengok kalau pandangan 3D dia. Okay, dia memang macam ni. So, okay, dah line up lah kat sini. Kalau you pergi kat view shaded, dia macam ni. Kalau pergi view shaded macam ni. Kalau pergi kat view realistic macam ni. Okay, view realistic shaded pun boleh. Okay, ataupun you nak tengok view hidden line pun boleh. Hidden line lebih simple lah. Okay, view hidden line Okay, so I pun boleh buat dia punya. Kalau you klik dekat sini, dekat bahagian east elevation ni. Okay, you dapat lihat kat sini. Dia ada toilet dekat situ kan, nampak? So you boleh keluarkan dia punya pipe dekat sini. For sanitation pipe and for water pipe. Okay, kalau I tengok balik kat sini, dekat floor plan plumbing ni, okay, I pun boleh buat lah. Ni satu sebab dia kan nanti dia macam overlap kan. So mungkin yang ini I kedepankan sikit, jadi you lebih nampak nanti. Okay, yang ni I kedepankan sikit. Okay, jadi you boleh nampak nanti kalau you pergi kat east elevation, so you boleh lihat lah dia lain-lain kat sini kan. So select kat sini. Okay, I boleh klik dekat create pipe ni untuk water masuk dekat sini.
I klik button create pipe ni. Okay, dan you boleh pilih. You nak diameter 2 inci ke, boleh pilih setting size dekat sini. Okay. Dan I klik dekat sini. Okay, straight up I buat dia sampai ke level bumbung lah. Okay, kat sini. Dan boleh buat lah dia sampai kat sini ke, escape lah. Kalau you nak tengok pipe dia, boleh ambil realistic. Okay, realistic. Okay, yang ini pula. Okay, I buat yang ini pula. So, I select yang ini. I klik create pipe. Okay, katakan dia daripada sini, dia naik atas juga. Okay, sampai, okay, katakan, okay, sama, naik atas sikit ke. Okay, kalau nak kata buat satu pipe yang lain kat sini, okay, buat macam tu. Skip So, kalau I pergi dekat pandangan 3D, dia jadi macam ni. Okay, nampak sebenarnya kalau pergi kat realistic, sepatutnya boleh lihat pipe tu, tapi dia tengok pada grafik card lah. Macam ni pilih fine kan. Okay, so you pun boleh lihat nampak nampak tak keadaan pipe tu. Okay, yang ini kita tukar setting dia. Tadi 2 kan. Ni pilih 2. Ini select. Okay, I pilih 2. So, I pun masih boleh tukar dia punya diameter. Okay, baru nak tengok dia jelas sikit. Okay, nampak Okay, so kat sini actually dekat dia punya elbow ni. Okay, elbow ni pun actually 2 juga ni. So, I pun boleh klik dekat bahagian elbow dia ni ke. Okay, ini pun 2 juga. Okay, so dia besar sikit. Jadi nampaklah dia memang pipe kan. Okay, so kat sini pun dah buat. Okay, katakan I nak buat. Okay, tadi I buat dekat east elevation. Ini I buat dia dekat north elevation pula. North elevation kat sini kan. Okay, so kat sini I select. I klik create pipe. Dekat sini I boleh pilih 2 inci diameter. Okay. So kat sini I boleh klik. Okay, dia naik kat level bumbung nampak dia naik kat level bumbung. Yang ini pun sama juga. Boleh select ini. Dia boleh apa kata tu create pipe kan kat sini kan. So boleh buat dia sini. Dia macam kita kalau boleh tak nak bagi dia belaga lah. Okay. Okay, dia macam tu. Okay. Yang ini tadi patutnya boleh ambil 2 inci diameter dia. So kat sini tadi kan memang patutnya boleh ambil 2 inci diameter dia. Okay, jadi nanti memang akan besar sikit. Okay. Okay. Katakan I buat sampai sini. Okay, kalau I nak buat extension, I akan klik pipe. I akan klik pipe. Okay, kat sini. Pilih 2 inci kat sini. Okay, I boleh buat sambungan dia kat sini. Katakan I memang nak straight away nak sambung kat sini pun boleh. Nampak dia memang straight sambung. Okay, I klik pipe kat sini. Okay, daripada sini. Okay, I pun boleh straight away sambung dekat sini pun boleh. Okay, you pun boleh dapat lihat memang I pun boleh terus sambung je ke dekat situ. Kalau you tengok dekat 3D house button ni, nampak tak sambungan dia? Okay, sebabnya memang kita nak buat dia punya macam water tank. Kalau you tengok daripada apa yang I buat dulu, I guna water tank storage tu, I guna yang ini. You guna yang ini. Ini kira storage tank lah. Okay, storage tank horizontal from 200 gallon. Okay, storage tank ya. Okay. So kat sini kalau I nak buat dia punya, katakan I pergi east elevation. Okay, kat sini pun kita pun boleh buat dia punya sanitation pipe. Okay, kat sini boleh create sanitation pipe kat sini. Okay, mungkin dalam 4 inci Okay, ini memang pipe keluar lah. Okay, ini memang pipe terus keluar Okay, yang ini pula I select yang ini. Nanti create pipe. Okay. Ini memang
pipe terus keluar. Ni I pilih east elevation. Kalau pilih north elevation, so I pun boleh select yang ini. Okay, klik create pipe. Okay, daripada sini I sanitation pipe kan memang terus keluar. Okay, so select yang ini, I klik create pipe. Okay, okay, kalau you tengok dekat pandangan 3D tu, kalau you tengok detail fine, realistic, you boleh tengok keadaan pipe tu. Okay, nampak Okay, cumanya memang ada storage, dia ada storage tank di atas. So yang I akan masukkan dia di level bumbung. Jadi tak apa, I pergi kat level 2 dulu, plumbing level 2. Okay, so kat sini nanti I cuba masukkan dia punya storage tank So I klik dekat system, I klik kat mechanical equipment. I klik dekat mechanical equipment dan I cuba load family. Okay, I cuba cari dia dekat C program data Autodesk RBT library. Okay, US Imperial. Okay, I cuba masuk dekat I think mechanical, folder mechanical ni, MEP maybe general component ke, tank ke. So dia ada storage tank, nampak? Yang macam ni ada. So maybe I ambil yang macam ni punya. Okay, dan maybe I letaklah, okay, berdekatan sini kata kan. Okay, kalau you tengok, you tekan escape, you kena tengok dulu kat pandangan 3D level dia kat mana. Dia memang level dia dekat situ. Kalau you tengok dekat pandangan east elevation, you boleh tengok dia dekat sini kan. Kalau you nak naikkan dia sikit, you kena select dia, boleh letak offset sikit lah, mungkin dalam 500 ke, dia naik sikit. Okay, dia ada naik sikit kat situ. So bila you select, you pun boleh letak level offset dia kalau you nak tinggikan dia sikit. Okay, kalau you pergi dekat floor plan dia kat sini, kalau dekat east elevation, okay, ini dia punya in dia tu. So I klik dekat in dia tu. Okay, ini pun ambil 2 meter, 2 inci 2 inci. So I memang boleh select, boleh cuba nak sambungkan kat sini. Okay, ataupun I sekejap okay, I select ni. Okay, mungkin I jauhkan dia sikit jauhkan dia sikit. Ini ambil dalam 2. Okay. Think tank ni tak sesuai. I select dulu delete I pergi dekat plumbing level 2 ni. Okay, tank tu macam tak sesuai kan. So I pilih dekat mechanical equipment. Okay. Okay, tank yang sama juga macam I guna tadi tu. Sekejap, I cuba dekat situ. Okay, cuba pergi kat 3D house button tu. Okay, maybe sebab tadi I ada naikkan 500, ni I naikkan 300 je ke. Okay. Naikkan dia 300 sikit Tengok dekat east elevation je. So kalau kat sini
You pun boleh tengok dia memang ada join kat situ, nampak? Okay, nampak tak ada join kat situ? Okay. Okay, now I will do for the heating ventilation system. Okay, I show you what I did last time. Okay, I did put this one dekat floor plan mechanical level 2. Okay, memang I ada letak satu ni, yang ini VAV parallel fan powered 3 to 6 inches inlet. Okay, with the air terminals lah. This one air terminal, but this one supply diffuser. Yang supply dekat atas. Okay, yang supply dekat atas, yang return dekat bawah. Dua return dua air terminal yang return dekat bawah. Okay, okay, so macam ni ni VAV parallel fan powered for my heating ventilation system. Okay. Okay, ini air terminal, tapi yang ini untuk supply. Ini untuk supply lah. Okay, so I klik yang ini. VAV parallel fan powered 3 to 6 inches inlet. So yang ini I baru yang ini okay, yang ini baru I buat punya. Okay, I pergi kat floor plan tapi level 2 lah. Level 2. Okay, level 2 Okay, so yang kat sini ni I nak masuk yang VAV parallel fan yang macam tadi tu. Dekat HVAC level 2 ni. Okay, so I klik dekat system, tapi I pilih mechanical equipment. Okay, I pilih mechanical equipment. Okay, I klik load family. Dan I pergi cari dekat MEP. Okay, pergi cari kat MEP juga. Mechanical system. Folder mechanical juga. Tapi cumanya dekat MEP. So I pun boleh cari air side component, general component. I pilih air side component. I pergi kat dia punya air terminal yang ni. Terminal unit So dia VAV parallel fan sebenarnya ni. Yang ini punya. Okay, kalau kat sini pun boleh, tapi sekejap I tengok yang I punya tadi tu sekejap. Yang kalau yang ini punya dia VAV parallel fan 3 to 6 inches inlet. Okay, okay, kalau I pergi yang I punya ni, okay, I pergi dekat HVAC level 2. Okay, so bila I klik mechanical equipment, sepatutnya dia pun memang dah ada dekat sini. Okay, nampak? Kalau macam ni memang tak ada kan? Tapi kalau I scroll bawah ni, okay, dia dah ada dah. Sepatutnya kalau I tak klik load family tadi pun dia dah ada tau. I klik mechanical equipment je. Okay, okay, dibuka ni sepatutnya dah ada dah ni. VAV parallel fan power ni. Tapi tadi punya I pilih 3 to 6 inches inlet. Okay, so I letaklah kat sini katakan. Okay, macam ni lah letak kat sini. Kalau tengok yang ini punya okay, dia macam ni kedudukan dia. Okay, yang I punya macam ni. Okay, kedudukan dia macam ni. Okay, sama je. Okay, cumanya I kena letak air terminal Kena letak air terminal, supply di atas, return di bawah. Okay, I akan buat 3. Tapi cuma yang ini, I naikkan dia sikit. Kalau you tengok dekat pandangan 3D, dia betul-betul dekat roof level. Okay, kalau you tengok kat east elevation pun dia memang dekat east elevation HVAC.
Dia memang ada kat sini lah. Okey, cumanya I naikkan dia, level offset dia I naikkan dalam 600. Okey, dia tinggi sikit. Dia akan tinggi sikit. Okey. So, I pergi dekat HVAC level 2 ni. Okey, so kat sini dia tinggi sikit Jadi, I memang ada letak offset 600, nampak? Okey, I pun letak air terminal. Okey, mungkin I letak 3 air terminal. Tapi ini supply, I pilih supply. Yang pertama supply. Okey. So, I letak ni 1, 2, 3. Escape Nanti select yang ini, arrow kita boleh antik arrow. Dia selalu kita tak perlu arrow lah. Select ni antik. Okey. Select ni I antik lah. Nampak kat sini So dekat sini memang I pilih supply diffuser 24 by 24 by 12. Okay, which is I can create the ducting by clicking over here. And I click this create duct. Okay, duct dia keluar macam ni. Sampai ke sini katakan Escape escape. Yang belah sini I escape, I panjangkan. So I buat extension sikit lah. I click create duct. Click create duct. Okay, I buat extension ni sikit. Daripada sini sampai sini. Ada extension sikit. Create duct. Okay, daripada tengah ni. Okay, ada extension sikit. Okay. Create duct. Daripada sini ada extension sikit Okay, yang lagi satu kat sini air terminal. I memang nak letak ada lagi 3 kat bawah ni. Tapi yang ini bukan supply. Yang ini return. Okay, yang ini return. So, I click air terminal. I pilih yang return. Okay, I pilih return diffuser 24 by 24 ni. Lebih kurang kat sini. 1, 2, 3. So, yang ini pun I boleh select. Selalu kita memang tak adalah petunjuk arrow ni. Tak perlulah. Okay, I antik petunjuk arrow ni. Ni I antik petunjuk arrow ni tak perlu. Okay, jadi you nak create duct tu kat belah sini untuk return. Untuk yang return, so I memang create duct kat sini. Okay, I buat satu extension kat sini. Mungkin I buat lah sampai belah sini kan. Sampai belah sini kan. Lepas tu escape lah. Escape. Select yang belah ni boleh stretch sampai sini. Tapi you nak kena buat extension sikit. Create duct. Buat satu extension macam ni. Buat sikit lah ada satu. Okay. Create duct yang ini boleh ada extend sikit sampai sini. Okay, untuk menyambungkan dia ni selalu kita akan guna flex duct. Okay, kita akan guna flex duct. So kita klik flex duct kita ni boleh klik sini sampai sini. Okay, dia akan sambung selalu kita memang akan menggunakan flex duct. Klik flex duct. Daripada sini sampai sini, dia bersambung, escape, flex duct. Daripada sini sampai sini, escape. Nanti kalau you tengok 3D view tu, you boleh tengok macam mana penyambungan dia berlaku secara automatik. Okay, so I pergi balik dekat floor plan level 2 ni. Okay, so I buat yang untuk ni pula. So I pergi kat flex duct ni, daripada sini sampai sini. Okay, escape, flex duct, daripada sini sampai sini. Okay, escape, flex duct, daripada sini sampai sini Okay, escape nanti klik yang 3D house button tu, nanti you boleh tengok penyambungan ni, nampak? Okay, I memang ada buat recording ni. Memang I ada buat recording. Kan dia banyak-banyak sangat klik dia kan. Nanti you boleh tengok balik recording ni. Okay, macam mana kita dapat memasukkan Revit MEP component ke dalam bangunan yang kita bina pada architecture template. Okay, ingat Revit MEP hanya boleh dibuat dalam mechanical template saja. Okay, dia hanya boleh dibuat dalam mechanical template saja. Nanti boleh tengok video recording ni Ni I stop recording sekejap.